Okey. Tengok soalan ni. AB sama dengan 4. Okey, AB sama dengan 4. Sila tengok label dengan betul dah. AC, AC sama dengan AC prime sama dengan 2.828. Okey, kemudian dia nak cari luas. Luas adalah 1/2 darab A darab B darab sin C. Okey, so yang pertama, kita nak cari apa? Cari sudut dululah. Ataupun cari panjang. Cari sudut dulu. Apa yang kita boleh cari? Yang ni lah kan. Okey, kita cari yang ni ya. Okey, nak cari yang ni. Kenapa nak cari yang ni? Sebab kita nak dapat yang ni. Supaya saya boleh ganti 1/2 darab ni, darab sudut kat sini. So, macam mana nak cari? So, 30 bertentang dengan ni. 2.828. So, dapatlah ni. Okey. So, kita yang ni bertentang dengan 4. So, per dengan 4. Okey. Kemudian, Ah, ni 4 ke sana jadi ada 4 lah. Kemudian dapatkan jawapan dari kalkulator. Jangan lupa tulis yang ni. Tulis jawapan dia. Jawapan kalkulator. Dan dapat jawapan sini. Okey. A, C, B. A, C, B. Sinilah 445.01. Lepas dapat ni guna 180 tolak ni dapat ni lah. 100 tolak ni dapat ni. 104.99. Okey, dapat yang ni. Kemudian 1/2 darab panjang ni, darab dengan sudut sini, kita dapat ni. Dapat jawapan ni. Okey, yang kedua macam mana? Yang kecil ni. Okey, yang besar ni, yang kecil ni. Okey, A, B, C. Okey, yang besar tolak yang kecil. So, macam mana nak dapat yang kecil? Okey, senang je. So, ini adalah sama kaki kan? Segitiga sama kaki. Okey, yang ni sama kaki. Jadi maksudnya ini pun 48.01. Sudut dia sama. Okey. So, untuk dapatkan ni 180 tolak 45.01. 45.01 dapat 889.98. Kemudian nak cari apa? Yang besar tolak yang kecil kan? Okey, 1/2 darab panjang ni. Okey. Darab uh, panjang ni lah 1/2. Okey, darab panjang ni. 1/2 darab panjang ni. Darab panjang sama. Okey, darab dengan sin 8998. Kemudian guna yang besar. Sudut yang besar ni. Okey. 5.464 tolak yang ni sama kaki ni. Kita dapat yang kecil lah. A, B, C prime. Luas ABC prime. Okey. Lepas dapat yang ABC prime, dapatkan jawapan sini kan? Ah, agaknya dapat yang ni. Okey. Kemudian yang besar tolak yang kecil. Yang besar tolak yang kecil. Yang besar tolak yang kecil. Dapatlah perbezaan dia. Ya. Beza saja. Tu je. Bye. Good luck.